Kepulangan seorang nama besar kembali menjadi bualan hangat bola sepak Malaysia. Kem Pangon, bekas pengendali Harimau Malaya, kini kembali dikaitkan dengan Liga Malaysia. Selepas kali terakhir bersama jago Korea Selatan, Ulsan HD, jurulatih berusia 57 tahun itu difahamkan bersedia untuk membuka lembaran baharu, kali ini bersama Selangor FC. Difahamkan, rundingan bersama sebuah pasukan lain tidak menjadi kenyataan, membuka ruang buat Selangor untuk mendapatkan sentuhan jurulatih berpengalaman ini. Nama Kem Pangon bukan asing. 2 tahun bersama Harimau Malaya bermula 2022, beliau mengharungi 34 perlawanan, mencatat 20 kemenangan, 4 seri dan hanya 10 kekalahan. Satu rekod yang membina semula keyakinan bola sepak negara. Dengan pengalaman di peringkat tertinggi termasuk AFC Champions League Elite dan pentas antarabangsa, kehadiran Kem Pangon berpotensi menjadi tonik luar biasa buat Selangor FC. Persoalannya kini, adakah ini benar-benar kepulangan yang dinanti?